nama dia Edwin. Selamat datang ke Damai Beach. Kita dah masuk flight. Tak sangka rupanya kita duduk kat row depan sikit. Jadi ketua kelas ini. First time kita nak merasa naik My Airline. Seat dia baru. Sorry. Abang berapa? Jauh tak sampai. Ni ada uniform My Airline. Ada kan? Style lah. Whoops. So kalau korang tengok dekat thumbnail, korang mesti dah tahu kita dekat mana sekarang. Ya, betul. Hari ni kita kat Kuching, Sarawak. Kita baru je touchdown. Tadi dah breakfast. Sekarang kita nak dapatkan Grab pergi dekat tempat sewa motor. Tempat sewa motor kita orang lah. Nak order Grab dulu. Satu plannya tinggalkan beg dekat hotel. Lepas tu kita akan jalan-jalan sekitar Kuching. Yeah. So jom ikut kita orang pergi. Jom. Okay, so kita dah sampai kat tempat sewa motor. Kita tengok mana motor kita. Kita dah letak barang kat hotel. Ni hotel kita. Hotel Samudra. So sekarang kita nak pergi mana? Sekarang kita akan mungkin pusing-pusing kejap dekat Bandar Kuching. Lepas tu orang akan makan dekat satu tempat makan yang dikatakan famous jugalah, autentik Sarawak. Nak tahu kat mana? Tunggu. Sebab dia kita booking pukul 12. Sebab tempat tu kena bookingnya. Booking pukul 12. Sekarang baru 11 suku. So ada 45 minit lagi lah untuk jalan-jalan kat sini. So, kita boleh tengok Cat Statue ke, Kuching Waterfront ke, Jabatan Rohana ke, dekat-dekat di situ. Semua. So kita dah sampai dekat Cat Statue. Nampak? Kalau datang Kuching, datang Kuching tak sah kalau tak datang dekat Cat Statue. Ini bukti korang dah datang Kuching. Kuching Sarawak. Miau, miau. Memang wajar lah. Kau sebagai turis and first timer yang datang Kuching, kau patut datang tempat ni. Kawasan ni memang tempat tourist spot. Betul? Dia ni hotel. Ada Riverside Majestic, ada Imperial Riverbank Hotel, Grand Margarita Hotel, Sheraton belakang tu. Apa? Sheraton yang paling besar. Ni tak siap Pullman tadi ni. Pullman pun ada. Berdekatan je lah sebelah-sebelah ni. Ni memang tempat ikonik yang ada lah dekat Kuching ni. Lain pada tempat-tempat lain. Walaupun sebenarnya dia tak menarik apa pun. Dia cuma ikonik gambar kucing ni je. Tapi tanda korang dah sampai Kuching adalah bergambar kat sini. Betul. Itu dia. Sebenarnya panas tau. Tadi kita orang tengok mendung-mendung kan. Rupanya hari ni cuaca panas gila. Tak, saya langit dia tengah gelap.
Tapi panas. Ada Panas beberapa tempat tumpukan awan tu dia tak nampak. So dia harap hari ni tak hujan lah. Sebab kita Jagi nak pergi tempat yang lain pula. Taklah kita sewa motor je. So jomlah kita jangan buang masa. Kita nak kena kejar masa. Dah sekarang dah 11.30. Okay, jom. Bye. So geng, untuk makan tengah hari kita makan dekat Lepau. Nama tempat ni Lepau. So tempat ni sebenarnya dia banyak masakan orang Ulu dan Dayak. Selain tak tahu, tapi dia kata masakan autentik Dayak, kaum Dayak di Sarawak. So yang kita ada kat sini nasi bario purple, warna purple lah nasi bario. Lepas tu ada sayur midin belacan, masak belacan. Lepas tu ada ayam pansuh. Tapi nama ayam pansuh aku tak nampak dia keluarkan dari mulut. Mungkin dia keluarkan kat belakang lah. Dan ada sambal terung asam salai. Dan last sekali, biasa aku memang hantu sangat dengan sotong goreng tepung. Nasib baik sotong goreng tepung dia nampak okey. Bukan macam cekodok. Rasa je, nasi je aku rasa. Nasi dia rasa kosong je. Selain dia tengok nasi baru purple ni, teringat tapai pulih hitam. Ada bau ke? Bau tak ni? Bau tu datang dari bau daun dia lah. Sayur midin yang dikatakan hanya terdapat di Sarawak. Rupa dia macam kangkung pun ada lah. Macam pucuk paku. Pucuk paku kangkung pula. Macam bulat-bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam makan pucuk paku lah, lebih kurang. Crunchy. Soto goreng tepung ni besar weh. So aku try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh, berangut. Ayam pansuh dia pun sedap. Macam rasa sup sikit lah. Macam rasa kuah je. Dia bukan sup, dia macam kuah tu. Dia masak, dia rempah-rempah lah dalam. Rempah ayam pansuh. Rempah ayam pansuh. Sangat-sangat. Dia sedap. Kalau ada di dalam buluh tadi dia keluarkan kan, mesti nampak lagi rare. Kalau aku rasa kalau kau order yang besar, dia keluar dari buluh lah kot. Kalau ramai-ramai boleh lah ambil yang besar tu. Seterusnya nak try terung asam salai. Terung dia macam dia dah, macam dia masak potong-potongan hancur, atau mungkin dia masak macam dia blend je, ataupun mungkin dia tumbuk je. Yep. Macam rasa makan tempoyak pun ada. Sambal tapi rasa tempoyak. Dia sebab dia masam-masam kot. Dia ada asam-asam kan, asam tapi sedap. Kena lah makan dengan nasi. Sedap. Dia kena makan dengan nasi. Bukan saja sebab Dia makan ni memang ada rasa texture terong tu ada lah. semua yang kita order semua small. Tapi aku rasa macam boleh makan 4 orang. Betul. Rasa lah. Memang banyak gila. Banyak gila. Terutamanya ayam pansuh ni. Kita orang cakap ayam pansuh tahu ke ayam pansuh ke apa? Dia manuk pansuh sebenarnya. Manuk tu ayam, pansuh tu buluh. Dia dimasak dalam buluh lah. Ya, betul. So kita orang sama makan, lagi kita boleh balik. Okay, bye. Kita dah beli tiket untuk Semanggu Orang Hutan. Sekarang kita sedang menaiki bagi. Jauh juga lah daripada Dari pintu depan tu nak ke belakang. Jauh. So kita orang decide untuk naik bagi. Sebab kita orang memang dah penat gila dah. Sebenarnya tunggu masa untuk mandi dan berehat je sebenarnya. Tapi kita orang teruskan juga untuk pergi ke tempat orang hutan ni. Kalau tak nanti buang masa. Alhamdulillah, nasib baik pilihannya tempat lah naik bagi ni. Betul. Korang kalau rajin tak apa boleh jalan. Tapi kalau yang macam berasa dia akan semput ke penat ke, better lah naik bagi. Lagipun bagi ni aku baca tadi, bayaran dia RM10 lah untuk bagi. Dia boleh macam kira sumbangan yang kita naik bagi tu boleh macam adopt orang hutan lah. Kiranya dia apa yang kita bayar tu dia bagi balik dekat orang hutan. Bagi makanan dia ke buah-buahan ke kan. So kiranya kita orang berdua ni dah adopt orang hutan ni kat sini. Tadi ada seorang nama dia Jubli. Kita orang dah adopt Jubli. Jubli ya. Jubli. Melaporkan dari Semanggu Wildlife Center. Bahawa masa ini kami masih lagi menunggu kedatangan orang hutan untuk makan. Memandangkan kami datang pada musim buah, jadi kemunculan orang hutan tu mungkin tidak akan muncul. So
adakah kami akan malang saja sepanjang hari ini ataupun kami berjaya menemui orang hutan seorang berjadilah. Kita datang nak tengok orang hutan, tapi yang ada cumalah orang melihat hutan. Sebab orang hutannya tak ada. Oh, sorry. Ya. Yang ada dia riang je. Riang-riang. Yang riangnya melihat kami datang. Kalau kau dengar tu maksudnya bunyi Ranger hutan panggil orang hutan. Sebab tadi aku ada bercakap dengan ranger di sini. Dia kata kalau musim buah orang hutan tak ada datang sini, pandai macam makan sendiri. Tapi kalau bukan musim buah, dia dah cari tak jumpa, dia akan datang sini. Sebab kat sini memang orang bagi makan. Ya, betul. So kalau masa buang kau bagi pun belum tentu dia datang. Here about I think 300 meters from here, 300 to 200 meters from here. I will wait to there, start to delay the orangutan there. I will sit slowly. Saya melaporkan dari 909. Kita telah menjumpai orang hutan jantan yang agak agresif. Ranger akan bagi makan slowly supaya kita semua dapat melihat seekor orang hutan. Jom. Hanya kita telah menjumpai seekor orang hutan jantan yang basah. And this fellow, this fellow, I like him. So kita dah nampak dah seekor, nama dia Edwin. Jantan, sebisa jantan. Yang dia memang agak besar. Umur 27 tahun. 27 tahun. Dia dilahirkan kat area sini. Kat sana ada lagi orang hutan yang baru sampai kat tempat feeding area. So kita orang nak pergi sana. So inilah dia gambar Edwin yang kita nampak tadi tu. Ni dia. Ada lagi seekor nama Anwar. Anwar tu tak boleh geng dengan Edwin. Mesti nak gaduh je. Jom. Sana. Sekarang kita trekking dalam hutan. Nak pergi main feeding area. So kita orang tak tahu macam mana keadaan kat dalam tu. Terlalu je lah. Jom. 200 meter. Ini betul-betul hiking trekking. Hiking trekking dia ni. Tadi tengok orang hutan memang kena dalam hutan. Korang nampak tak atas tu yang sedang bergayut tu? Rasanya tu anak orang hutan. Dia nak panggil datang kat pelantar ni. Pelantar bagi makan. Tapi dia malu-malu lah. Kena pujuk dia. Anak orang hutan yang kita nampak kat atas tadi tu, dia dah turun dah. Tu dia. Lama kita tunggu dia nak turun. Akhirnya dia turun-turun. Penuh lemah gembalai. Ada lagi seekor sebenarnya ikutkan dia panggil, tapi tak nampak lagi. Cuma yang seekor yang kecil ni je, anak orang hutan. Okay, kita dah check in hotel dekat Samudra Hotel Kuching. Tapi kita dah check in lambat tadi, dah pukul 4. Sebab tadi kan kita pergi Semenggu kan. So jom kita review bilik hotel ni. Maksudnya ada pintu ni. Pintu ni adalah bilik air. Dalam dia ada water heater. Lepas tu ada toilet bowl. Lepas tu ada cermin, ada sinki dan tempat gantung towel. So lepas keluar je dari toilet, kita akan nampak ada meja sisi kat tepi ni dan juga penanda arah kiblat. Dan juga sebelah sini ada open wardrobe. Tapi open wardrobe dia jenis macam ni lah. Sekejap aku try tolak. Boleh tolak. So sini boleh gantung baju-baju. Sini ada cermin. Lepas tu sini boleh lah kalau nak letak beg ke barang-barang lain lah. Lepas tu ada meja tepi kat sini. Sini ada drinking water, ada teh, ada kopi, macam biasa lah. Lepas tu ada jug kita, ada tong sampah kat sini, katil king. Lepas tu ada 2 bantal. Lepas tu ada 1 aircon. Aircon dia ni walaupun baru on macam agak sejuk Lepas seterusnya ada TV. Dan sini kita nampak langsir, tak tahulah. Kita orang tak selak lagi, tak tahulah. Aku try buka So dia pemandangan dia macam ni saja. Kita nampak pemandangan kat luar. Dia ada tempat parking kereta. Ni depan hotel ni. Betul-betul depan hotel. Dan tempat parking kereta lah kita nampak. Sebab hotel ni dia macam dekat tengah-tengah bandar. So dia tak adalah nampak macam view gunung Ganang ke apa ke. Tak adalah. Dia memang nampak view bandar. Lupa tadi nak cakap ada 2 towel kat sini.
So tu je lah review hotel ni. So harga bilik ni satu malam RM110. Dalam RM110 macam tu lah. Untuk 4 hari 3 malam RM330.44. Aku rasa boleh lah, berbaloi jugalah sebab kita dapat kata king. Bilik dia luas dan muat untuk solat lah sebenarnya. Tu je lah untuk review hotel. Untuk petang nanti tak tahu lagi nak buat apa. Kita orang memang dah penat gila. Dah berpeluh tak mandi selama 24 jam. So kita orang nak pergi mandi dulu. Lepas tu kita orang rehat, solat semua. Nanti kita tengoklah malam kita nak keluar ke tak ke macam ni. Okay. Dah pukul 8.30 tau. Sebab tadi kita orang balik dah penat. Dah rehat, tidur, solat. So malam ni kita pergi pasar malam. Ke mana pasar malam ni? Apa dia? Matang. Okay geng, so kita dah sampai dekat pasar malam. Matang Metro City. Matang Metro City nama tempat dia. Ikut. Nanti kita letak nama kat bawah ni. Kita orang dari jauh nampak macam besar, berline-line. So jom kita pergi tengok ada apa kat dalam. Memang sedap. Sangat Thailand. Okay, untuk malam ni aku ambil nasi goreng corn beef. Dengar-dengarnya corn beef ni dia macam antara makanan yang famous dekat Sarawak. So aku nak try lah. Kebetulan jumpa lah guys. Nak describe rasa dia macam lain dari yang lain. Tapi okey, sedap. So aku pula nak try nasi goreng dabai. Dabai ni kak yang jual ni cakap dia buah ni memang mahal gila dan susah nak dapat dekat Sarawak. Dia buah dia pun nama daripada Sarawak. Buah ni dia ikut musim tau. Oh ya ke? Dia ikut musim. Dia punya buah tu boleh pecah RM100 sekali. Ya ke? So yang ni warna hitam ni dabai lah ni. Ya ni. Ni dabai. Aku tanya dia dia kata ni dabai. Aku pun tak tahu rupa buah dabai macam mana. Ikan terubuk masin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tu berikat. Ini macam ada rasa masam manis buah ni. Tapi dia rasa black pepper kuat. Tapi okey, sedap. Ni. Kalau datang Sarawak, kena makan ikan terubuk masin. Masalahnya aku ni bukan seorang yang suka makan ikan masin sebenarnya. Masin lah. Masin lah. Masin. Tapi dia tak adalah macam kau makan ikan masin selalu yang masin gila-gila. Sebab cara buat dia, ikan ni ikan fresh, dia letak garam, lepas tu dia terus balut. Setahu aku lah. Aku try sambal je. Dan ke apa? Tak pedas pun. Oh tak pedas tak. Okay. Pedas. Pedas lah. Gambar dia pedas. Memang ngam. Kita makan. Jadi kalau malam ni ada aktiviti lain, kita update balik. Okay? Bye. Dah jom gerak. Ribut. Okay geng, hari kedua. Sekarang pukul 7.44. So pagi ni kita nak pergi breakfast. Lepas tu terus pergi ke area Sarawak Cultural Village. Sarawak Cultural Village. Betul tadi tu nak pergi Damai Beach dululah tengok-tengok. Sempat lah. Hopefully hari ni tak hujan. InsyaAllah, amin. Amin. Malam tadi kita orang tak sempat update sebab semalam sebenarnya kita orang reda hujan. Hujan yang lebat gila-gila, yang ribut kau-kau.
Terus mandi dah terus lepak bilik Ni aku tengah sesama sebab kena hujan lah. So jomlah, jangan kita update balik Bye. Okay. Sup dia pun sedap. Dia macam rempah sup dia ni macam lain lah rasa dia macam rasa berbeza sikit. Lepas tu tadi masukkan kecap. Lepas tu bila masukkan kecap dia macam ada rasa-rasa sikit. Lepas tu dia punya mie ni macam dia pakai Maggi lah. Mie segera. So dia dapat yang jenis mie golok yang halus lah. Dia dah rasa dia punya sambal dia kedai lah. Macam ada rasa masak sikit. Dia macam lontong. Dia ni baru tak rasa. So boleh digaul mie tu kena lah dia rasa pedas sikit. Dia rasa sup. So aku lah dah try. Aku punya ni mie ayam. Mie kolok ayam kot. Aku tak pasti. Tapi disebut mie ayam tu. Saya makan mie kolok ayam. Tapi bila aku order ayam, sup dia macam lain. Dia kata yang sup aku ni dia bagi awal. Dia kata ni untuk mie ayam. Tak tahulah. Aku campur-campur lah. Dia kicap. Ni dia punya sambal dia. Sup dia aku tuang je lah. Sebenarnya mie kolok ni dia lebih kurang macam mie sup lah. Dia sebab dia berkuah, dia cerah je. Tapi adalah rasa dia macam sendiri. Banyaklah mie dia bagi. Penuh satu mangkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal pedas. Sama aku dah sikit. Kedai ni aku baca tadi memang dia speciality dia mie kolok. Ada mie kolok tendon, ada mie kolok ayam, daging, macam-macam lah mie kolok dia. Memang berdiri mie kolok. Lepas tu dia ada jual sup lain. Aku perasan di sini ramai orang local. Dia bukan tourist spot. Mungkin kalau hari Minggu ada tourist spot. Dia hari Minggu ada turis lah. So kita nak pergi makan. Yang kita sambung balik kita pergi mana. Bye. Setelah perjalanan hampir setengah jam, akhirnya kita sampai juga dekat. Dan depan ni adalah Kampung Budaya Sarawak. Ya, Pak. Ni apa nama? Sarawak Delta Geopark. Selamat datang ke Damai Beach. So, inilah Damai Beach. Dan inilah Kenyalang statue. Gunung Sangubong belakang tu. Tapi sebab ada pokok-pokok, tak nampak sangat lah. Berombak. Air tengah pasang sebab pagi. Pagi so air pasang lah. Kalau disurut lagi pukul 5. Lepas tu Nyonya bangun pagi. Siram pokok bunga. Yes. So lagi lepas kita jalan ke sini, kita pergi dekat Kampung Budaya Sarawak. Yes. Kampung Budaya buka 9.30. Sekarang baru 9.20. So ada 10 minit lah. So lagilah kita update balik. Okay. Bye. Satu harinya dua kelahi beranok-anok si henti-henti. Seorang memadah diri bagus lagi, seorang singal walau sampai ke mati. Okay, kita dah sampai dekat Sarawak Culture Village. Yeah. So lepas balik Damai Beach sebelah je. Sebelah ni depan je. Depan ni je. Pukul 9.30 pagi. So sekarang kita boleh lah masuk. So jom. Jom. So untuk hari ini show dia pukul 11.30. 11.30 kan? Okay. 11.30 dekat teater. Kat Teater ni teater. nama panggung budaya lah. So contohnya nanti nak tengok pantai dekat luar. Boleh. Nak lunch ke. Lepas tu nak masuk balik lepas tu pun boleh. Oh. Ni restoran depan sikit nampak teater dia kata.
Selamat pagi. Kotor ke apa, minta maaf because semalam angin kuat. Semalam. Sakap bohong. Sakap apa? Ini bukan rumah saya, tapi saya memang treat like my own home. Okay. And I like this house very much. Terima kasih. Punya kuih sepik. Oh, bau kuih sepik, kuih bau. Cara tradisional. Dia bakar tak arang. Padahal dia lembut lagi lah waktu Oh, kayu kira sekarang dia sultan. Mesti kayu dia pakai durian. Okey, sekarang kita berada dekat rumah Milana. Rumah Milana ni memang tinggi. Rumah Milana ni tinggi sebab dia dekat dengan sungai. So ikutkan ketinggian ni bukan ketinggian sebenar rumah Milana yang ada dekat Sarawak. Sepatutnya kena lagi 3 kali ganda. Cuba bayangkan kalau macam kita naik ni pun dah rasa gayat, bayangkan 3 kali ganda lagi naik. Okay, so aku nak turun ikut tangga tradisional dia. Nampak dalam video tak tinggi, tapi sebenarnya memang tinggi. Aku rasa ni macam tingkat 1 atau tingkat 2. Memang tinggi. Aku sebenarnya gayat. Sebab kalau kau tengok dia punya lantai ni, lantai dia pakai lantai pokok nibung. So kau boleh nampak daripada atas, boleh nampak bawah tau. So aku dari atas ni pun aku dah start gayat. Aku nak turun tangga ni pula, lagilah gayat. Tapi try lah Try pengalaman kot. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan buat-buat, aku memang gayat. Okay, aku pula nak cuba turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Hati-hati. Okay, thank you. Sampai bawah dia action Sampai bawah dia action. Tapi tak adalah aku menggigil, macam okey je. Cuma dia takut, macam takut salah step. Yeah, I did it. Angkat 1, 2, 3, angkat. Lepas tu kena lompat dekat dalam. Oh, lompat. Cek 2 kali dekat luar, tapi kena angkat kaki. Masuk, angkat. Perasaan dia penat. Kau dah turun tangga tadi, kau dah penat, lutut dah longgar. Buat ni lagi susah juga sebenarnya. Takut tersepit kaki. Tersepit kaki. Okay, dah pukul 11 suku, kita dah masuk dalam tempat performance. Dia lagi 11.30 dia akan start performance lah.
Okey, lepas balik performance tadi, sekarang kita akan sambung. Next rumah adalah rumah Bidayo. Jom. So basically rumah Bidayuh yang kita masuk ni macam ni lah. Tapi itulah, dia tak ada orang yang jaga sekarang ni. Mungkin sebab dia orang semua dari performer cultural tadi. So dia orang baru nak on the way datang sini hari ni lah. So rumah ni bulat. Bawah ni tempat masak. Lepas tu dia ada macam para. Lepas tu atas tu ada tengkorak. So kita tak tahu sejarah dia sebab orang yang jaganya tak ada. Kalau ada orang jaga dia, kita boleh tahulah apa benda cerita untuk rumah ni. Okay, belakang rumah Bidayuh tadi, kita akan nampak satu lagi rumah yang besar. So ni dia jenis yang besar sikit lah. Mungkin tadi tu rumah kecil dia, ni rumah besar. Mungkin lah. Oh, buluh tu diwarnakan warna ada merah. Ya. Yang ni warna buluh sebetulnya. Boleh pegang dia tu tajam. Buluh hari ni kita ambil, tebang. Esok kikis dan bejang. Masuk kat sini sebenarnya rumah panjang Bidayuh. Yang kita nampak bulat tadi tu, kita ingat rumah. Tapi sebenarnya tu balai raya. Tempat berkumpul, orang muda bujang. Lepas tu macam tempat minum-minum teh, minum kopi. Yang lebih kurang macam tu lah. So kat sini, rumah panjang ni ada 5 pintu je. Setiap pintu mewakili satu keluarga. Contoh keluarga kau ada... Contoh satu keluarga tu ada 10 orang lah. 10 orang tu dalam satu pintu tu lah. So kat sini lantai dia pun jenis buluh jugalah. Tapi dia bulus yang dia belah, dia cantumkan. Belah, dia cantumkan. Ini memang rumah panjang. Dia tak ada kira-kira, tak ada tambah-tambah. Betul lah. Tak rumah panjang. Tak rumah panjang. Ya. Kawan-kawan, janganlah sebut. Ada kawan-kawan. Kawan-kawan lah. Sedap bau cendol. Ini kalau buat cendol ni memang bau gila. Dah semalam nampak apa kena cendol. Okey, seterusnya rumah yang terakhir kita akan pergi ke rumah panjang orang Ulu. Sini, jom. Okey, kita dah habis lawat semua rumah dekat Kampung Budaya Sarawak ni. Dalam banyak-banyak rumah, rumah orang Ulu ni lah yang paling tinggi. Nak tahu sebab apa paling tinggi? Sebab rupanya rumah ni dekat atas bukit. Bila atas bukit dia jadi macam nampak patutlah dia saja buat atas. Jadi bila atas bukit tu dia memang lereng bukit. Di lereng-lereng bukit. Sebab tu dia rumah dia jadi panjang di atas bukit untuk mengelak dari binatang buas. So dah habis dah. Next kita tengoklah pergi lunch. Dah pukul 12 kot ni. Ush, dah pukul 1:30. Lepas tu dah lapar. Jom kita balik, kita pergi lunch. Jom. Alah-alah kita berada dekat Sarawak. Kita kena laksa Sarawak. Sebalik dari Kampung Budaya Sarawak tadi, kita orang terus datang dekat Mams Laksa Jalan Haji Taha untuk makan lunch. Aku order laksa Sarawak tapi yang biasa. Sepertinya penuh dengan rempah. Lepas tu dia telur dadah yang dihiris. Lepas tu ada udang, wespo, ada toge dan laksa dia. Ni kalau original laksa Sarawak, kuah dia penuh dengan rasa herba tau. Nak try rasa yang dia still ada rasa herba. Tapi kalau orang-orang Semenanjung boleh makan ada jiran orang Sarawak, dia buat laksa Sarawak tau. Dia bagi kuah tu rasa dia macam pelik. Rasa ni tak boleh makan lah. Macam rasa herba, jamu. Tapi bila makan yang ni boleh makan lah. Itulah beza dia. Sedap. Ni untuk bagi rasa masam dan rasa pedas-pedas. Habis. Sebenarnya makan macam ni je dah sedap. Tanpa letak cili tadi tu. Dia cicah dengan cili dan masam ni. Kurma ni.
Dia macam ada lagi rasa-rasa masam dan berdah. Sedap. Dah habis dah. So, okey lah. Korang semua makan ni. Okay, bye. Okey. Yang ni aku punya laksa Sarawak Pattaya. Pattaya sebab apa? Sebab ada telur. Rasa memang sama je lah, cuma ada telur. 1, 2, 3, 4. 5 lah. 5. Ada 5 udang. Sedap. Let's go. So ni cucu makan dengan sos dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak berasap. Dia hantar panas-panas. Cucu dia sedap. Dia ada crispy kat luar, lembut kat dalam. Sebab dalam ni boleh nampak dia tekstur di dalam dia lembut kan. Tapi boleh nampak tekstur luar dia keras. Maksudnya luar crispy, dalam lembut. Rasa pun sedap. Ikan bilis dia tak kedekut. Aku rasa macam ikan bilis kot. Aku tak tahu ada rasa masing-masing. Tapi sedap. Baik. Kulit ni lah, lombok ni lah untuk memudahkan abang. Itu saja. Untuk apa-apa yang abang perlukan, boleh tekan blog, keperluan ke, soalan, pertanyaan, apa-apa je dah akan tekan je. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, lepas kita dah kan pergi dekat Jambatan Darul Hana, kita rekod-rekod drone, tak sempat naik. Tiba-tiba Libu sampai. Waktu Libu sampai tahu je lah mesti akan hujan. Depan tu ada kedai ais kacang. Kedai AIJ ais kacang. Buat tu sajalah nak try ais kacang kan. Nak pula tekak dahaga macam panas. Hari ni panas betul. So, ni nak cuba. ABC. Atas ni kan susu je. Dia pun nak krim lah. Kalau orang Sarawak pakai nyaman. Nyaman tu. Ada lengkong, ada kacang merah, ada cendol. Mantap. So, wife aku dah order ABC, aku pula order cendol gula apong. Ada macam coklat-coklat. Tu gula apong lah. Aiskrim ni aiskrim gula apong. Lepas tu dia letak lagi gula apong. Lepas tu dia buat jadi cendol. Tak santai. Tak nak try. Dia rasa creamy. Gula apong tu tak terlampau manis sangat. Besar aiskrim dia, apa kecil. So bila aku dah gaul tadi, makan dengan cendol ni memang nyaman tu. Nyaman. Kau makan ni sekali dengan gula apong kat tepi-tepi ni, serius, dia lagi buat lagi sedap. Dia tak ada aku rasa manis gila-gila, tak ada. Dia buat kau lagi sedap. Okay, kita orang makan. Bye. So, hari ketiga pagi. Kita boleh so laksa ni dekat 126 laksa. Okeylah, macam tu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. What the fuck?
Tak. Dia serve ni memang kau tengah berasa asap. Lasa dia pula sedap. Lasa dia banyak orang bagi. Penuh satu mangkuk, padat gila. No wonder lah kedai ni breakfast spot untuk lokal lah. Lokal ramai gila. Dapat pula apa kena dengan kopi pink, nampak ada buih-buih kan. Apa? Aku dah tak mau makan. So, lagi kita update balik kita gimana. Okay, bye. Okay, habis breakfast tadi, kita orang pun singgah dekat kek lapis warisan. So kat sini dia macam aku rasa best sikit lah kot. Sebab kita boleh tengok dia orang cara dia orang masak kek lapis tu. Kalau tempat lain kan dia orang punya dapur kan kat belakang-belakang kan. Dia orang takkan tunjuk kat kita kan macam mana cara pembuatan kek lapis. Tapi kat sini special, kita boleh nampak cara pembuatan kek lapis tu. Jom, kita masak. Ni yang original kek lapis lah. Ni yang rasa original. Betul tak ni original? Betul original. Boleh jadi gila kalau test semua testing. Sebab tu jadi tak tahu nak beli yang mana. Jadi rasa semua sedap. Nanti kan tiba-tiba kita beli semua. So kat belakang ni tempat pembuatan dia. Sebab tadi kita masuk tu ingatkan dia ada laluan ke belakang. Rupanya dia kena keluar dan masuk kat sebelah sini. Okay, so tadi lepas kita balik kek lapis warisan, kita sebenarnya pergi semula ke tempat sewa motor yang awal-awal kita pergi waktu hari pertama tu. Dan kita ambil kereta. So, sebenarnya kita orang nak kereta Azia. Dia cakap kereta Azia tu, orang yang sebelum ni dia extendkan lah hari dia tu. So, dia bagi kita kereta Myvi. Lepas tu kata tak payah upgrade. Tak payah tambah bayar. Tak payah tambah bayar. Sekarang kita akan menuju ke Ferry Cave. Sebenarnya risau juga tak dapat masuk. Sebab dalam kat situ dia kata kalau hujan, dia tak bagi masuk lah. Ferry Cave tu dia akan ditutup. Dia risau apa-apa jadi kan. Nah, so kita tengok nanti macam mana. Kita datang je dulu. Kalau boleh masuk, kita masuk. Kalau tak boleh masuk, tak adalah, tak dapat lah tengok view Ferry Cave. Ferry Cave tu tengok macam cantik juga. Okay lah, jumpa kat Ferry Cave. Oops. So, kita dah sampai dekat Ferry Cave. Yeah, ni Ferry Cave. Nampak belakang Ferry Cave. Okay, kita baru masuk kat pintu masuk dia. Pintu masuk ke Gua Pari-Pari. Kat sini first akan nampak Twilight Trail. Second akan pergi ke Dark Trail. Lepas tu Summit Trail tu tak pergi lah. Summit Trail tu untuk naik ke, untuk hiking ke bukit lah, ke gunung. Jom. Dalam ni sejuk. Tapi dia punya naik dia memang agak gelap sikit. Kena memang on torchlight. Dan berhati-hati. Lepas Twilight Trail tadi tu, memang kita akan terus nampak view ni. Oh, atas tu ada akan pergi Dark Trail, Summit Trail. Atas tu kalau nak kita tempat gelap. Mungkin kita kat Twilight Trail ni je kot. Okay, let's go. Sinilah view yang cantik tu. Okay. Selepas pendakian, akhirnya kita sampai dekat Ferry Gate. Memang kat atas lah. Ini memang real. Tengok seorang berpeluh. Sebenarnya aku baru nak peluh aku. Nampak tak aku berpeluh. Dan spek ni berkabus
So maknanya real belakang tu bukan AI ataupun AI itu bukan AI ke apa belakang tu yang sekarang-sekarang orang ingat tipu tu. Ini memang betul real. Serika ni memang cantik lah dalam dia. Macam banyak lumut-lumut. Lepas tu nampak macam ada air-air turun tu bukan hujan. Itu adalah yang pembentukan stalactite dan stalagmite. Sebenarnya kita orang tak jumpa lagi yang dikatakan batu kapur menyerupai pari-pari tu. Itulah yang utamanya. Kalau tak maknanya kita orang tak sampai lagi ke Serika. Terus setakat ni boleh jumpa mungkin dekat Dark Trail tu. Ingatkan kalau dah nampak sini kita nak terus balik je, turun dan tipu kan. Tapi nampaknya orang terpaksa masuk Dark Trail tu. Dark Trail tu Dark Trail gelap gila. Gelap gila. Kau kena pakai headlamp. Tapi kita orang tak sempat nak singgah sebab hujan apa semua. So aku pakai lampu kamera aku je. Sekarang baru 11.30, tadi kita start tadi 11.10. So 29 minit jugalah nak naik atas ni. Jom kita teruskan perjalanan. Nanti tengok pukul berapa kita akan sampai kat bawah main point pintu utama tadi tu. Jom. Okay, sekarang kita berada dekat checkpoint yang kedua iaitu Guano Alley. Itu. So, sebenarnya kat checkpoint ni adalah jalan menuju ke Dark Trail. Tapi dah dua orang pengunjung, bukan maksudnya dua grup pengunjung. Kita orang tanya, kenapa patah balik? Sebab dia orang baru naik, dia patah. Balik, naik, patah kan. Lepas tu cakap, tak boleh masuk, yang kena ada permit. So kat situ memang dia tulis, tapi dia tulis Summit Trail yang kena ada permit. Tapi Dark Trail ni, dia tak bagi masuk. So maknanya yang nak cari bentuk pari-pari kat dalam ni tak jumpa lah. Tak apalah. Dan husband aku dia kata Alhamdulillah. Tak payah aku nak panjat tinggi-tinggi lagi. Sebab dia kata sebab dia kata dia penat nampakkan kamera semua, buka lampu lagi. Aku pula macam rasa kecewa sikit lah. Tak apa, mungkin rezeki kita orang kat sini je. So kita orang lepas ni dah syok-syok ambil gambar cantik dia punya pemandangan luar tu kan. Dia punya pintu gua, bukan pintu gua, cahaya di hujung gua. So bila dah cantik tu, kita orang ambil gambar. Lepas tu kita orang akan turun balik ke bawah dan pergi balik ke tempat menara tadi, pintu masuk menara tadi. So maknanya tak sampai sejam pun bila ni. Tapi turun bawah ni tak tahu, mungkin 12.30. Jelah kita keluar balik. Jom. Ayo. Okey, akhirnya kita dah sampai semula dekat pintu masuk gua. Sekarang jam pukul 12.22 tengah hari. So kita mengambil masa dalam 1 jam untuk naik dan turun dan selfie, dan suami berhenti rekod video, berhenti jalan rekod video, jalan dia rekod video. Dia kata tak apa, nanti untuk biro bagi cantik. Ikut je lah, layan je lah. Jom kita balik semula ke Kuching, dimakan tengah hari. Uish, tahu tak, semalam kita orang makan laksa, pagi tadi makan laksa, lepas tu breakfast malam makan mi kolo. Kita orang tak sentuh nasi langsung. So tengah hari ni nak makan nasi, kita kena cari nasi. Jom. Goodbye, see you again. Balik dari gua Fairy Cave tadi, gua pari-pari tadi. Kan kita kata nak makan tengah hari kan. So kita sekarang berada di Kopi O Corner. And aku just ambil nasi ayam penyet je lah. Dia ada sup, lepas tu dia ayam penyet yang digoreng lah, ayam goreng. Lepas tu ni punya sambal ayam penyet. Lepas tu ada ulam-ulaman, ada ulam raja, ada timun. Macam mana rasa? Makan macam mana saja. Sedap juga. Sebenarnya aku tengok rupa dia ni macam tak menarik, tapi bila makan dia sedap. Garing pula tu. Sambal dia tak adalah pedas sangat, tapi dia macam okey, boleh dimakan. Dia ada rasa-rasa manis sikit. Nasi goreng midin dengan ikan terubuk masih. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dengan sayur. Nasi dia sedap. Dia bukannya rasa tawar, nampak macam cat kan, tapi sebenarnya sedap. Ada rasa pedas sikit, ada rasa masin. Dia ada macam rasa nasi goreng yang sedap.
Tak lagi pokok. Nama dia tak? Nama dia manis-manis dan pedas. Nama dia bakwan. Kat Indonesia memang famous lah bakwan. Crispy gila dia. Nipis dia buat. Sos dia macam dia buat masam-masam. Macam dia tak limau. Nak sayur dengan tahu. Okey, memandangkan masih ada lagi masa sebelum pukul 4.30 petang, kami pun singgah kat Cat Museum. Cat Museum ni dia dibuka dari 9 pagi sehingga 4.30 petang. So sekarang ni baru pukul 3 suku. Sempatlah untuk datang sekejap yang kita tengok apa yang ada kat Cat Museum ni. Ikutkan macam kita orang, inilah first time kita orang pergi museum-museum. Ikutkan nak pergi macam Borneo Culture Museum kan. Tapi disebabkan masa kita orang punya itinerary tu banyak macam pergi benda-benda yang ekstrim, yang adventure. Macam tadi kita balik dari gua kan. Kita orang ambil kesempatan lah untuk datang ke sini. Museum Kuching ni dekat dengan DBKU. DBKU tu Dewan Bandaraya Kuching Utara. So kita tengok lah apa yang ada dekat dalam Museum Kuching ni. Miau. Si bulus pun boleh stres tau. Tekanan juga akan menyebabkan kucing anda tidak mahu makan atau minum selain mengalami cirit-berit. So jangan bagi kucing anda stres. Kalau bagi pembela kucing tu, jangan sekali-sekali bagi kucing anda stres. Kucing yang tengah stres. Yang penting kita kena belai-belai je kucing kita kan. Kicik. Okay, so dalam Museum Kuching ni dia akan ada macam pameran berkenaan lukisan, lepas tu macam patung-patung kucing, dia ada aksesori pasal kucing, lukisan pasal kucing, lepas tu dia ada sejarah-sejarah cerita setiap kaum lah pasal kucing. Contohnya tadi macam nampak Melayu dia ada adat pasal kucing tu. Contohnya kalau macam dekat atap rumah tu ada kucing lalu, means ada orang yang akan meninggal dunia dalam rumah tu lah. So dia punya ada adat petua-petua tipsnya. Cina pun ada, lepas tu kaum Iban pun ada, orang Ulu pun ada. Contoh macam sekarang ni kita akan nampak ada lukisan pasal kucing. Sebenarnya untuk korang yang penggemar kucing, mesti korang akan rasa wow, comelnya. So korang jangan confuse, Museum Kuching ni bukan menempatkan kucing-kucing yang hidup tau. Sebenarnya dia menempatkan koleksi-koleksi berkenaan kucing. Tadi jumpa ada slipper lukisan kucing bergambar kucing, lepas tu ada bantal bergambar kucing, lepas tu ada apa lagi, bakul bentuk kucing, lepas tu ada semualah. So kalau korang nak tahu, korang peminat kucing, memang kita orang recommend korang untuk datang kat sini, kat Museum Kuching. Kita datang singgah untuk solat sekejap dekat Masjid Al-Ghazali, Putrajaya. Kalau korang ingat tahun 2014 kes MH17 kan, dia berlaku betul-betul dalam bulan Julai juga, 17 Julai. Kalau ikut tarikh kita orang shoot video ni 21 Julai. 21 Julai kira dalam 4 hari yang lepas lah. Throwback kepada tahun 2014 berlakunya tembakan pesawat MH17 dekat Ukraine. So kalau korang ingat ada mangsa, 6 orang mangsa yang berasal dari Sarawak tu, hasil dari wang papasan yang waris dia dapat. So dia orang decide untuk bina masjid ni lah, Masjid Al-Ghazali di Putrajaya. So macam korang nampak, inilah masjidnya. So kita orang sajalah nak tumpang solat sini tadi tumpang solat untuk sambil tu mengimbau balik. So kalau korang tengok video ni, sama-sama lah kita sedekat Al-Fatihah dekat mangsa MH17 yang terkorban. Betul. Al-Fatihah. Semoga dengan adanya wujudnya terbinanya masjid ni,
ada pahala diorang mengalir lah seperti air yang mengalir. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak try naik bot tambang. Tadi kita orang dah naik bot tambang. Sajalah dah buat rasa. Kalau dulu bot tambang ni dia menghubungkan DBKS, Dewan Bandaraya Kuching Selatan, dengan DBKU, Dewan Bandaraya Kuching Utara. So sebelah sana tu utara, sebelah sini selatan lah. Harga tambang RM1. Dulu waktu yang aku first time naik dulu dah lama dulu. 50 sen seorang. Sekarang naik RM1. Itu je Sarawak River Cruise. Korang kalau ada bajet, korang boleh juga naik Sarawak River Cruise. Selamat datang ke Jambatan Darul Hana. Korang tahu tak Jambatan Darul Hana ni bentuk dia macam huruf S tau. Dan korang tahu tak kenapa diberi nama Jambatan Darul Hana? Darul Hana tu sendiri bermaksud negeri yang aman lah. So sebab tu dipanggil Jambatan Darul Hana. Lebih kurang gitulah. Baru tahu. Kita dah naik Jambatan Darul Hana kan last tadi kan. Lepas tu kita orang ingat dekat belakang dom tu boleh lalu pergi ke Fort Margarita atau boleh pergi balik ke Kampung Boyan kan. Rupanya tak boleh. So kita orang buat tindakan bodoh. Kita orang tak nak lalu balik Jambatan Darul Hana dan pusing naik bot. Kita orang lalu keluar masuk kat Taman Botani Sarawak. Lepas tu masuk Fort Margarita. Lepas tu jumpa Kampung Boyan. Lepas tu dekat ujung Kampung Boyan tu sebelum masjid nampak ada My Village Barok. Kat sini dia ada special menu Sarawak kan. Tapi sebabkan tak larat nak makan nasi dan lauk-lauk tu, kita orang just ambil nasi goreng je. Macam aku ambil nasi goreng dabai, husband ambil nasi goreng apa tadi? Daging. Nasi goreng daging. Telur mata, pasal ada timun. Macam ni mesti sambal belacan je aku rasa. Sambal belacan dia semua warna macam ni. Sambal belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak komplain, dia punya nasi tu dia masak dia berminyak-minyak lah. So macam extra minyak. Kalau dia dapat kurang sikit okey lah. Apa ni? Tak sikit cili belacan sebab dia aku rasa pedas. Sedap. Sedap. Kau tahu tak? Aku ada kawan orang Sarawak, orang Kuching. Yang taklah maksudnya kampung dia dekat Kuching. Aku sendiri dengan dia, kalau kita orang makan bihun, kita orang akan letak keropok tau. Tapi kawan kita orang kata benda tu pelik. Dia kata apa hal makan bihun dengan keropok ikan lah, keropok macam ni kan. So aku rasa sebenarnya mungkin sebab dia kampung dia dekat Sarawak, dia dah terbiasa makan dengan keropok. Tengoklah ni hidang nasi goreng dengan keropok. Aku rasa sebenarnya tak pelik aku ada member, aku ada kawan yang boleh makan nasi bersama keropok. Nothing yang pelik Yalah, kita sama makan. Bye. Nasi goreng daging dari sini aku boleh nampak daging ni memang banyak gila. Ni aku angkat daging ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ngembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa macam masa limau. Aku tak tahu masa limau apa. Nasi ni macam nasi goreng biasa je. Yang buat dia sedap daging dia. Lepas tu kau makan sambal.
Makan. So kita orang sama makan. Lagi kita orang update balik lah. Malam ni ada activity lain ke tak. Sebab dah 2 malam kita orang tak ada keluar. First day keluar, tapi sekejap je lah sebab hujan. Second day semalam memang tak ada keluar. Hari ni tak pasti, kita tengok macam mana. Sebab tapi hari ni cuaca cantik, tak hujan. Makan dulu. Dobi baju dah basuh dalam 27 minit. So kita layan kopi dulu. So kira malam ni jadilah juga keluar bukan Daddy. Okay lah. Cuma rasa susu dia lebih sikit, tapi still okay. Buat rasa-rasa. Selamat pagi. Sekarang pukul 6.56. So kita on the way sarapan. Nampak aku dah bawa bag. Wife aku dah bawa bag. Kereta sewa, motor sewa punya link semua aku akan letak dekat description So korang boleh contact dari situ lah kalau korang berminat nak sewa dengan company yang sama dengan aku ni. Okay. Sebenarnya saya dia sebesar ni. Lepas tu dia belah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia ada lettuce. Lepas tu ada smoked slice. Lepas tu ada cheese. Lepas tu dia letak saus cili dengan mayonis lah. Ada sedap lah. Cuma sos dia melimpah lah. Rasa kalau sos dia macam light sikit okey je. Ni loh. So mayonis dengan sos cili dia melimpah. Kalau penggemar sos dia suka ni. Tapi kalau macam aku rasa ni berlebihan lah. Yang ni aku ambil chicken slice sandwich. Rupa dia. Macam ni rupa roti dia. Dalam dia ada chicken slice, lettuce, ada cheese dengan chili sauce. Tapi sos dia melimpah. Betul lah wife aku cakap, sos dia melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia okey. Chicken slice dia tebal, ada cheese, rasa cheese dia. Tapi sos dia melimpah. Mayonis dengan chili sauce tu melimpah. Kalau kurang sikit lagi okey. Tapi roti dia lembut. Roti dia aku rasa dia ada orang punya roti sendiri. Korang kalau sampai Kuching dah bosan makan mi kolok, rasa dan sebagai standard breakfast yang banyak yang dekat area Kuching ni kan, yang orang dah ulang makan. Kalau dah bosan makan tu, try makan ni. Yang ni okey juga ni. Dan brown dia aku pegang macam crispy. Dia sebab dia crispy kat luar, kat dalam ni lembut gila. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya melaporkan dari perbatasan Malaysia-Indonesia iaitu di Serikin Niket Market. Saya nak tengok apa benda ada kat sini kan. Sebab kalau kita datang Kuching mestilah macam rasa nak tahu apa benda yang ada kat Serikin ni kan. Jadi kalau tengok-tengok dekat macam blog-blog ke, dekat YouTube ke, dia nampak lah macam pasar cenderumata, craft tangan. Tapi dari Indonesia. So nak tahu macam tengok. So, parking dia memang luas. Bayar RM2. Besar gila parking dia. Kawasan ni ibarat macam apa, pada besar sepadan. Ya, tapi pada pasal pada Thailand, yang ni pada Indonesia. Makanan daripada Indonesia, craft tangan daripada Indonesia. Meriah lah, meriah. Beg-beg macam ni. Beg-beg pun ada. Kursi pun dia jual, geng.
Cantik-cantik tu rotan. 1,800. 1,800. 1,800. Murah tu rotan ya. Ya, murah lah. Habis untuk kita 1,800 kutuk kursi saja. Lah belakang ni dia banyak ada buah-buah, sayur-sayur. Petai geng. Produk pertanian. Tapi satu je aku nak cakap pasal Serikin ni. Sekarang pukul 10. Tapi dia punya panas dia macam pukul 1 tengah hari. Dia tahu. Panas gila. Di antara tempat yang agak panas dekat Sarawak. Okay, so kita dah jalan daripada depan sampai ke belakang. Pasar ni dia panjang sampai ke belakang. Kat belakang tadi dia ada barang-barang tani. Kalau belah-belah tepi ni banyak baju, banyak craft tangan. So kita jalan sampai sana, naik kereta balik. Tak ada nak beli apa pun. Tempat ni bagi aku macam pot-pot kaum ibu-ibu. Dia banyaklah barang-barang yang orang perempuan akan jadi rambang mata. Ada periuk, ada senduk, ada baju, ada bunga, macam-macam lah. So kalau kau datang Kuching, datanglah sini. Okay, dekat je pun, dalam 1 jam je perjalanan daripada Bandar Kuching. Bye. Mau apa? Satu. Apa? Dapat beli satu je sebab kena bayar cash ataupun Sarawak Pay. Itu tak ada. Tak ada cash yang banyak. So korang kalau nak datang sini korang kena withdraw duit lah. Withdraw cash, make sure ada cash, barulah korang boleh shopping sini. So sekarang kita nak pergi makan tengah hari. Rapatnya muka aku. Ya, kedai ni. Rumah Hijau. Let's go. Okay, tengah hari kita makan dekat Rumah Hijau. Kita orang gula-gula. So Rumah Hijau ni antara top juga lah tempat makan dekat Kuching. Ni order nasi goreng bunga kantan dan ayam goreng. Lepas tu dia ada ulam-ulam dan dia ada sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka rasa nasi goreng dia sebab dia rasa bunga kantan dia tu macam banyak. Dia rasa lah bunga kantan dia. Tengok ni ayam goreng dia rempah banyak. Dan nasi. Rempah ayam goreng dia sedap. Sebenarnya sedap ni juga sedap. Ayam ni goreng dia lembut dan crispy. Keropok dia pun crunchy. So aku pula dah makan. Aku punya nasi aruk. Dia ada nasi aruk tapi ayam nasi aruk dia boleh pilih. Dia ada ayam goreng, ayam penyet, ikan terubuk, masin, macam-macam. Tapi aku order ayam penyet. Yang ni kot. Ni buat dia serunding ya. Aku tak tahu apa benda. Dia macam ikan. Serunding ikan. Aku rasa nasi dia dulu. Nasi dia pedas. Aku tak tahu macam mana cara makan dia. Yang ni sebelah. Ni serunding. Serunding ikan. Aku tak tahu kalau sini panggil apa. Aku tahu macam serunding. Yang ni bawang. Dia bawang potong campur dengan cili. So aku tak tahu macam mana makan. Tapi aku campur je lah. Boleh? Kira boleh tak? So aku nak try. Tak. Dia rasa masin-masin. Ayam dia crunchy gila. Okay, aku dah lama makan. Baik. So sekarang kita tengah jalan kaki. Kita dah parking dekat area mall apa tapi Majma Mall. Sebab disebabkan hari ni hari kemerdekaan Sarawak. Jalan banyak tutup. Jalan nak ke apa nama ni? Borneo Culture Museum. Borneo Culture Museum ni tutup. Sebab kat situ dia ada dataran apa? Padang Merdeka. Dekat situ lah yang dia buat perarakan merdeka tu. So segala jalan tutup, kena parking kat luar, lepas tu jalan kaki. Tapi yang bestnya hari ni
Masuk. Masuk museum free. Yeay. Ramai jalan kaki. Semalam lengang tau. Hari ni rasanya diorang ambil kesempatan sebab masuk percuma hari ni. Kita orang pun baru tahu tadi. Tengok dekat IG, bila tengok kat IG, rupanya hari ni masuk percuma. Rugilah kalau tak rugi. Alang-alang orang tengah percuma. Kalau tak masuk dalam RM18. Betul. So, settle dah. Penggambaraan kita memasuki museum. Sekarang kita tengok, tapi sebenarnya cuaca tengah panas. Kalau tak, kita orang nak ingat lagi Fort Margarita. Fort Margarita semalam kita orang lalu je. Pastinya berjalan kaki tu. Aku tak tahulah. Kita skip je Fort Margarita, pergi minum kopi. Boleh juga. Kan? Bil lagi pun tak solat lagi lah. Pergi minum kopi, solat. Lepas tu hantar kereta, terus pergi airport. Kan? Okay, korang kalau nak datang Kuching, nak cari kedai kopi yang betul-betul kopi, boleh datang ni. Dekat area Petra Jaya ni. Taman Sukma. Taman Sukma. Abang ni buat, aku rasa sedap lah kot. Aku tak try lagi, lagi aku rasa. Okay. Cafe latte. So aku try. Dia kata dia pakai bean Colombia Brazil. Colombia memang favourite aku lah. Sebab dia macam, bagi aku macam berlemak. Try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Dia tak ada over rasa susu. Dan dia tak ada pahit sangat. Bagi aku okey. So, kita dah sampai semula dekat HKL, MRT HKL. So, kita nak balik rumah pagi. Okay. So, kalau korang suka video kali ni, jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe. So, kita berjumpa lagi di Whoops TV. Assalamualaikum. Putih apa? Oh, Whoops. Lubang ni sebenarnya tong sampah.